Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 petang. Jumaat Johor Terbaik. Kebanggaan Johor, kejayaan dan inspirasi anak jati negeri Johor kami ketengahkan dalam Johor Terbaik. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu, mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika. Setiap Sabtu, Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa, Jumaat, Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Yang mendengarkan kami di 3 frekuensi 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, pada jam 3 petang ini, seperti yang diwawarkan, kita adanya Suara 34 Puncak Prestasi, yang mana hari ini kita bawa ataupun kita undang tetamu khas kita. Ni berkenaan dengan pengakap, kan, kepengakapan. Jangan salah sebut, nanti tonggang terbalik kan ayat awak. Okey, baiklah. Hari ini kita membawa tajuk Arah Tuju Pengakap Negeri Johor. Jadi kita undang Encik Muhammad Rizal bin Mat Said, merupakan timbalan Ketua Pesuruhjaya Negeri Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor, dan juga Encik Izzuan Zailani bin Ibrahim selaku penolong Ketua Pesuruhjaya Negeri Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua sihat-sihat Sihat. Alhamdulillah. Okey, ni nak tanya, ni katanya baru saja berlangsung pengakap antarabangsa di Mersing. Betul. Jadi banyak cerita rasanya lah kan. Okey, tak apa, nanti kita cerita berkenaan dengan di Mersing nanti kan. Okey, kita nak tanyalah sedikit tentang pengakap ni. Jadi boleh tak cerita sedikit latar belakang pengakap Johor ni, sejarahnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Maju Johor dan salam pengakap. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk menerangkan sedikitlah sejarah pengakap Johor yang panjang. Sebenarnya pengakap Johor ni telah ditubuhkan pada tahun 1928 di Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru, iaitu English College yang berada tidak jauh dari sini, dan kemudian telah berkembang ke daerah-daerah lain di Batu Pahat, Muar, Seramat dan juga ke seluruh daerah di dalam negeri Johor. Pada tahun ini kita telah sampai ke 98 tahun dan kita akan menyambut 100 tahun pengakap Johor pada tahun 2028, beberapa tahun lagi daripada sekarang. Dan tahun ini juga di bawah kepimpinan Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Johor, iaitu Tuan Major Haji Muhammad Hil bin Muda. Pengakap Negeri Johor telah mempunyai keahlian sebanyak 60,000 ahli dan merupakan ahli yang teramai di dalam Malaysia hingga ke hari ini. Dan kami sedang berusaha lah untuk memperkukuhkan pengakap di negeri Johor ini. Okey, soalan kita kedua, itu berapa hari lepas lah kan, ni pengakap Johor berjaya mengajukan Perhimpunan Agung Pengakap Johor yang ke-27. Kan. Jadi boleh tak Encik Izzuan kongsikan sikit berkenaan dengan program tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ D. Untuk kita baru lepas program yang dinamakan sebagai Perhimpunan Agung Pengakap Johor kali ke-27 Program ini berlangsung di Pantai Tanjung Lembang, Mersing, Johor.
Dan kita telah selesai selama 5 hari di sana. Bermula lagi, sebenarnya kita bermula lagi 13. Oh, lama. 13, 14, 15, 16, 17. 5 hari. 5 hari. Dan peserta masuk 12 hari bulan. So mereka dah berkemah 6 hari. 6 hari. 6 hari di sana. So di pantai Tanjung Leman tu lah. Dan peserta kita jemput daripada negeri Johor, seluruh daerah-daerah negeri Johor. Kita ada dalam 2,500 daripada negeri Johor. Dan kita pun jemput semua negeri-negeri di dalam Malaysia. Semua negeri, alhamdulillah semua negeri telah menghantar kontingen lah, menghantar kontingen ke program PAPJ namanya. PAPJ 27. Pengakap Perhimpunan Agung Pengakap Johor. Johor. Kita panggil di program negeri lah, Jambori. Kalau kita sebutkan sebenarnya Jambori. Ya, betul. Jambori. Tapi untuk Pengakap Johor, kita namakan daripada dulu, dah lama dah, sebab 27 kali. So kita namakan dia Perhimpunan Agung Pengakap Johor. So kita kekalkan nama tu. Dan daripada di situ ada daripada negara-negara yang hadir. Ada juga. Negara-negara yang sekitar, yang sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada jauh sikit daripada Hong Kong, dan daripada Thailand, Singapura Singapura pun betul. ada. So total kita punya lebih kurang hampir kepada 4,000 orang. Itu tak termasuk dengan pelawat lagi lah. So kita dah total dengan pelawat yang hadir pada Perhimpunan Agung ni hampir 5,000 orang. Woi, ramai. Ya. Wah, sepanjang-panjang pantai Tanjung Liman tu Sepanjang pernah pergi. Dia pernah pergi. Pernah pergi. Pantai Tanjung Leman ni luas. Ya. So 38 hektar. Betul. So seluas itu kita menempatkan perkhemah, kita punya tapak perkhemahan kita lah. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan feedback yang kita dapat daripada peserta-peserta, seronok berkemah di tepi pantai. Nampak seronok berkemah di tepi pantai. Betul. Okey, kita layan lagu dulu, rehat seketika. Selepas ini kita sambung lagi. Jadi kepada anda di luar sana, selepas ini boleh tonton kami melalui Facebook kita Johor FM, dan juga di TikTok live kita Johor FM Official. Jadi jom kita layan dulu lagu Masdo Begini Jadinya, hanya di Johor FM.
Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Jumaat Johoda Terbaik. Kebanggaan Johor, kejayaan dan inspirasi anak jati negeri Johor kami ketengahkan dalam Johoda Terbaik. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu, mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa, Jumaat, Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Okey, kembali lagi kita ke rancangan Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan kami hari ini pengakap Johor yang kita undang khas dari negeri Johor, iaitu Encik Muhammad Rizal bin Mat Said dan juga Encik Izwan Zailani bin Ibrahim. Okey, macam-macam cerita kita dengar kan. Okey, tapi sebelum kita sambung cerita tu, anda boleh tonton kami melalui Facebook kita Johor FM dan juga TikTok live kita Johor FM Official. Okey, baiklah. Kita nak tanyalah lagi soalan ni. Kita tahu setiap kali perkhemahan ni memang kalau bagi saya lah kan, ia adalah satu perkara yang sangat menyeronokkan. Bagi zaman saya dulu kan, sangat menyeronokkan. Jadi bila kita dengar begitu kan, teringinlah kita nak join, tapi kita ni tak boleh lah kan, sebab kita bukan pengakap, dulu kita pandu puteri. Okey, tak apa. Jadi boleh cerita sikit apa kelainan yang dibawa dalam Perhimpunan Agung Pengakap Johor kali ini? Okey, jadi untuk kali ini sebenarnya kita amat berbanggalah semasa program tersebut. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia PMX dapat meluangkan masa untuk bersama kita. Datang PM kita datang. Bukan senang sebenarnya nak dapatkan dia turun ke program kita. Saya ingat ini adalah kali kedua yang beliau turun. Kali pertama saya ingat pada tahun 1997 dulu di Terengganu. So ini beliau datang sebagai Perdana Menteri dan juga merangkap Presiden Agong Pengakap Malaysia. Jadi kita ada satu sesi, iaitu forum temu anual bersama pengakap. Jadi anak-anak pengakap dapat bertanya, dapat berbual secara langsung dengan Perdana Menteri dan beliau menjawab semua soalan yang diberikan kepada beliau. Dan forum tersebut berlaku pada 12 hari bulan dan pada 13 hari bulan barulah acara rasmi dilaksanakan dan disempurnakan oleh Speaker Dewan Undangan Dewan Rakyat, iaitu Tan Sri Dato' Dr. Johari Abdul yang juga merangkap Ahli Majlis Pengakap Malaysia. Jadi memang dua personaliti yang sangat hebatlah berada di PAPJ ni. Turut serta Menteri Besar, ada juga Menteri Pendidikan dan ramai VIP yang turun pada hari itu. Jadi anak-anak pengakap itu seronok lah dapat bertemu betul. Mata dengan pemimpin kita. Pemimpin besar, bukan selalu kita dapat jumpa gini kan. Okey, seterusnya selain itu boleh saya tambah. Selain itu kita ada juga 5 sektor aktiviti yang sangat-sangat hebat lah. Mungkin yang tu Cik Izwan boleh ceritakan sikit. Untuk perhimpunan kali ini kita bawakan kepada 5 sektor aktiviti. Apa yang dinamakan sektor tu, kita bawakan nama pulau-pulau di Mersing. Sektor yang pertama, dia ada sektor Pulau. Sektor Pulau ni kita buat temakan aktiviti lasak. Ada abseiling, fire fork, ada memanah, paintball, rentas halangan dan sebagainya. Sektor yang kedua, kita ada Pulau Pemanggil.
Pulau Pemanggil ni kita ada bertemakan kesenian dan kebudayaan. Dan paling istimewanya kita bawakan daripada MKD Mersing. Majlis Kebudayaan Mersing yang buat aktiviti bersama peserta. Diuruskan oleh mereka. Itu kelainan yang kita bawa. Dan keseluruhannya kita ada Pulau Tinggi. Pulau Tinggi ni bertemakan aktiviti-aktiviti pengakap. Ada permainan, ada layang dan sebagainya. Dan aktiviti di Pulau Besar kita bawakan agensi-agensi untuk mengadakan pameran. Kita ada ATM, kita ada APMM, kita ada MCMC dan sebagainya. Dan yang paling terakhir kita ada Pulau Sibu. Yang ni paling menarik, kita bawakan slot daripada MCMC, kempen internet selamat. Lepas tu kita bawakan drone, aktiviti drone, aktiviti yang bertemakan STEM. So dalam PAPJ ni kita merangkumi kesemua elemen dalam pendidikan untuk mereka belajar. Bukan sekadar mereka datang berkemah, tapi mereka dapat input yang lebih besar, meliputi semua aspek-aspek dalam pendidikan untuk kanak-kanak. Nampak dia pendidikan dia tu luas lah. Kalau dulu kita tahu setiap kali perkemahan ikat tali, belajar ikat tali, ni lebih luas lagi. Kita, sebab kita meliputi antarabangsa kan. Negara-negara jiran kita semua hadir. Okey, adakah Pengakap Johor ni mempunyai rancangan bagi Perhimpunan Agung akan datang? Baik, kita memang selepas daripada 2027 untuk 2025 ni kita adalah Perhimpunan Agung kali ke-27. So kita akan mengorak langkah untuk ke Perhimpunan Agung Pengakap Johor kali ke-28. Dan kita akan menuju kepada 100 tahun Pengakap Johor. 100 tahun Pengakap Johor adalah pada 2028. Jadi antara sebelum sampai 2028 tu kita dah merancang aktiviti-aktiviti, program-program menuju ke 100 tahun. Dan kita meletakkan tema digitalisasikan dalam pengakap, dan kita nak pastikan semua pengakap ni kita menambahkan ahli ahli pengakap. Kita dah sekarang yang teramai di Malaysia. Tapi kita nak tambah lagi. Nak tambah lagi supaya ramai lagi anak-anak di Johor ni dapat menyertai pengakap, dan bukan sekadar pengakap kanak-kanak, tapi pengakap untuk dewasa sekali. Okey. Dan jangkaan kita pada tahun 2028 mungkin dalam 2027 atau 2028 dan lokasinya di Batu Pahat. Itulah antara perancangan yang besar lah kita nak menuju ke PAPJ 2028 dan 100 tahun. Kita ada 2 tahun lagi untuk bersedia untuk ke program tersebut. Okey, adakah saya cuma nak fahamkan, adakah dia 2 tahun sekali perhimpunan ni atau setiap tahun? Program ni adalah program 2 tahunan. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Itulah, jadi saya macam tahun lepas macam tak ada dengar saya cerita kan. Jadi tahun ni ada, sebab yang lepas anak saya ada pergi. Jadi di Tanjung Labuh tak silap saya. Jadi saya tengok tu suasana tu seronok lah. Lepas dia ambil video semua kan, dia bercerita. Jadi cakap seronoknya ni kalau zaman mak dulu kecil-kecil kan, zaman sekolah dulu kan kita pun pergi sama kan. Tapi dulu kita pandu puteri, jadi agak sopan sikit lah kan. Boleh yang dewasa boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi nampak tak? Boleh terima bersama tu insya-Allah kalau ada peluang memang kita boleh sertai lah tu kan. Nampak. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Elizabeth Tan dan juga Zinakal Narsis. Kita kembali selepas ini hanya di Joy FM Permata Selatan.
program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Jumaat Johoda Terbaik. Kebanggaan Johor, kejayaan dan inspirasi anak jati negeri Johor kami ketengahkan dalam Johoda Terbaik. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu, mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika. Setiap Sabtu, Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa, Jumaat, Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Okey, kembali lagi kita ke rancangan 34 Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan kita Pengakap Negeri Johor. Macam-macam program disediakan untuk anda di luar sana. Okey, Cik Liza, kita nak tanya lagi ni berkenaan dengan pengisian program Perhimpunan Agung akan datang. Jadi selain program perhimpunan ni ataupun jambori ni, jadi apakah pengisian lain yang dilaksanakan oleh Pengakap Johor? Okey, baik. Sebenarnya Perhimpunan Agung ni dia sama macam jambori lah. Dia adalah satu perhimpunan seperti satu perayaan saja. Sebenarnya dalam Pengakap ni kita lebih fokus kepada kemandian anak-anak pengangkap. Kita ada skim latihan yang khusus untuk kanak-kanak daripada kanak-kanak, pengangkap muda, pengangkap remaja dan pengangkap kelana. Dan setiap unit tersebut ada anugerah-anugerah yang boleh dicapai oleh ahli-ahli pengangkap. Dan semestinya anugerah yang paling tinggi sekali adalah anugerah pangkat raja. Yang mana penerimanya akan menerima CJ pangkat raja dan CJ-nya ditandatangani oleh Agong dan semua raja-raja Melayu. Dan sangat susah dapatlah. Ya, betul. Dan pada tahun ini Johor hanya saya ingat dalam hampir 40 orang yang telah berjaya lulus dan akan menerima CJ tersebut. Selain daripada itu, kita juga memfokuskan kepada orang-orang dewasa dalam pengangkap. Kita panggil adult in scouting, yang mana kita memberi peluang kepada orang dewasa untuk berada dalam pengangkap dan mereka boleh menyertai kursus-kursus menaik kayu dan kursus-kursus lain lah. Dan kalau di perasaan di Malaysia ni sebenarnya kita mengamalkan pengangkap secara school base, yang mana pengangkap tu berada di sekolah. Tetapi mulai sekarang Ketua Pengangkap Negara telah menyarankan supaya pengangkap ni diperluas lagi seperti di luar negara, yang mana pengangkap tu ditubuhkan di dalam komuniti. Maknanya di dalam kampung ada pengangkap, di dalam fielda ada pengangkap, kat sana ada pengangkap, kat sini ada pengangkap. So bukan lagi hanya berada dalam sekolah. Jadi semua orang boleh masuk dan boleh join. Jadi kalau siapa yang berminat, macam tadi soalan tu tanya macam mana nak masuk pengangkap ni. Jadi bolehlah kalau di Johor boleh ke pejabat pentadbiran kami di Taman Non Cik Haid. Di situ ada pejabat pentadbiran kami, dan mungkin juga kalau boleh nak secara direct boleh cari saya lah. Sebab saya pembagian pentadbiran negeri yang menguruskan pendaftaran. Boleh cari saya dan kita mengalu-alukanlah semua orang-orang dewasa untuk terus serta dalam pengangkap, sebab kita tidak mengkhususkan pengangkap ni hanya pada kalangan guru saja. Kita terutama parent pun kita welcome untuk join. Itu dia tadi. Jadi kepada anda luar sana, tadi ada soalan macam mana kita nak sertai pengakap dewasa, boleh saja pergi ke pejabatnya di Taman Non Cik Non Cik Haid. Okey. Ataupun susah sangat lah kan kalau orang kampung nak cari macam mana, jumpa je lah cikgu kat sekolah tu. Boleh je. Kan. Saya tengok hari ni kan selalu baju pengakap ni warna kelabu. Kan, warna kelabu. Sebab kita tahu anak-anak kita ramai kan. Jadi kita tengok baju pengakap dia warna kelabu. Jadi hari ni saya tengok cik berdua pakai baju warna turquoise ni. Macam lain dari yang lain. Adakah ini baju uniform yang terbaru? Okey, untuk makluman semua, tahun lepas Pengangkap Malaysia telah melancarkan uniform Pengangkap Malaysia yang baru berwarna emerald green, emerald sea dan seluruhnya emerald green. Jadi warna ni memang agak
striking lah berbanding dengan warna kelabu tu. Warna kelabu tu sebenarnya kita telah gunakan hampir puluhan tahun. Ya, betul. Jadi kita membawa nafas baru, membawa imej baru dengan menampilkan keseluruhan baru, warna baru, logo baru, semuanya baru. Jadi ia sangat menarik lah. Dan akan dikeluarkan juga lencana-lencana semua akan baru. Okey, maknanya yang pakai itu lencana baru lah tu di bahu. Ya, semua baru. Lencana keahlian pun lencana baru. Bukan warna biru lagi. Selalu kita warna biru kan. Okey, warna semuanya berasaskan hijau lagi tu Lencana-lencana yang ahli pengangkat pun kepandaian semua yang baru. Akan baru. Okey. Sebenarnya kalau kita ke luar negara, mungkin kat sini tak nampak. Kita nampak pengangkat baju kelabu saja. Ya, betul. Tapi bila kita keluar negara, kita akan jumpa beberapa negara yang baju yang sama macam kita. Oh, ya ke? Maknanya hijau lah gitu. Yang kelabu tu. Yang kelabu tu. Jadi saya rasa langkah pengangkat Malaysia menukar color ni, warna ni satu langkah yang tepat lah. Pernah saya lihat di luar sana, pengangkat dari negara Maldives, daripada negara Bangladesh, warna sama kita. Jadi nak nampakkan kelainan kelainan tu kan, saya rasa memang satu langkah yang sangat tepat lah. Nampak. Jadi kat di luar sana, mak-mak kita bolehlah kita pantau-pantau ataupun kita boleh tengoklah kat mana dekat TikTok ke ada jual baju ke kan. Okey, kedai-kedai dah bolehlah kita upgrade sikit baju-baju kita ni kan, untuk anak-anak kita akan datang. Lepas ni mestilah ramai yang nak sertai kan pengakap ni. Okey, kita berehat seketika. Kita layan lagu dulu. Mimi Fly, Nara, hanya di Joy FM. Bagaikan gunung ledang kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lebih bertenaga, Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 petang. Jumaat Johoda Terbaik. Kebanggaan Johor, kejayaan dan inspirasi anak jati negeri Johor kami ketengahkan dalam Johoda Terbaik. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan
perhiasan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa, Jumaat, Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan. Okey, kembali lagi kita ke rancangan Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan pengakap negeri Johor kita. Banyak cerita, banyak aktiviti, banyak info. Jadi kepada anda di luar sana bolehlah menyertainya. Macam mana nak sertai? Boleh saja pergi ke pejabat pengakap negeri Johor di Nong Cik, Taman Nong Cik. Ataupun susah sangatlah kan kalau bagi anda yang di luar sana ataupun ibu bapa, bolehlah berjumpa dengan guru anak-anak kita di sekolah sana. Okey, Cik Rizal, siapa nak cakap dulu? Cik Rizal ke Cik Izzuan? Berkenaan dengan harapan kita tentang pengakap negeri Johor ni. Okey, saya cakap dulu. Okey, saya bagi pihak pengakap negeri Johor ucapkan terima kasih di atas sokongan pihak RTM Johor FM dapat bantu mempromosikan pengakap, dan saya harap warga di luar sana terus menyokong aktiviti kepengakapan. Mungkin satu yang saya boleh kongsikan dan ramai tak tahu, bahawa walaupun kita tahu pengakap ni ditubuhkan oleh orang putih, oleh Mat Salleh, oleh Lord Baden-Powell di England, tetapi yang mana ibu pejabatnya berada di Geneva, tetapi hari ini ibu pejabat pengakap dunia yang ditubuhkan oleh orang putih ni telah berada di Malaysia. Kita bawa ibu pejabat tu ke Malaysia. Kita bidding dan kita menang. Dan ibu pejabat pengangkat sekarang di Kuala Lumpur. Bukan ibu pejabat pengangkat Malaysia, ibu pejabat pengangkat dunia berada di Kuala Lumpur. Jadi kita harus berbanggalah, dan kita perlu menyokonglah aktiviti pengangkapan ni, sebab kita hasrat kita untuk melahirkan belia yang baiklah untuk generasi yang akan datang. Itu saja. Cik Izzuan ada? Saya mengucapkan terima kasih kepada Johor FM dan rakan-rakan media yang lain. Semasa Perhimpunan Agung Pengakap Johor pun ramai media yang turun. Ya, betul. Ramai yang berliputan. Kawan-kawan saya semua turun. Ya, mempromosikan Perhimpunan Agung Pengakap Johor dan tidak langsung juga mempromosikan Pengakap Johor. Dan kami sangat terima kasih dan berbanggalah di atas usaha dan yang telah dibuat oleh semua agensi dalam memastikan pergerakan pengakap ni terus relevan. Dan kita pun cakap tadi dalam PMS pun ada pesan kepada kita semua ahli pengakap, pastikan kita ahli pengakap yang berdisiplin, yang karamah insaniah. Jadi semua benda tu akan membawa kepada anak-anak yang lebih baiklah untuk masa akan datang. Kita nak menyediakan aktiviti-aktiviti untuk memastikan ahli-ahli pengakap khususnya untuk menjadi seorang yang insan yang baik. Ya, betul. Itu saja. Terima kasih kerana sudi datang ke Johor FM untuk hari ini. Jadi insya-Allah kepada anda di luar sana, jomlah kita sertai ke pengakap negeri Johor ini, kerana banyak sangat aktiviti yang baik dan menarik akan disediakan untuk anda saja. Jadi bukan saja kita menjurus kepada perkhemahan semata, tetapi banyak juga aktiviti-aktiviti yang kadang-kadang kita tak tahu. Gini, begitu, ada ini, ada itu. Jadi barulah kita katakan terbuka minda kita. Lagi kita bersama dengan ahli-ahli kita yang berada di luar negara, betul tak? Jadi mereka membawa satu pendekatan yang baru yang kita tak pernah nampak, yang apa ada di luar sana bawa ke Malaysia. Itu dia salah satunya. Jadi apa pun terima kasih kepada Encik Rizal dan juga Encik Izzuan atas perkongsian pada petang ini. Kita jumpa lagi. Kepada anda di luar sana, jom kita layan dulu lagu Karma Coklat hanya di Johor FM Permata Selatan.